3 doa ni mungkin penyelamat anak kita suatu hari nanti. Bila kita tak ada untuk kita nak nasihatkan anak, bila kita tak ada nanti untuk nak pegang tangan mereka ni, bila mereka berdiri sendiri di dunia yang penuh ujian yang kita lalui sebelum ni, tuan-puan, save dulu. Doa ni saya akan bagi tuan-puan untuk mudah untuk amalkan, okey? Yang akan terus ikut mereka adalah doa-doa kita titip setiap hari. Kita amalkan setiap hari. So, amalkan 3 doa ni setiap hari. Mudah. Okay, yang pertama, Ya Allah, kuatkan iman anakku bila dia diuji. Mudah kan? Pendek kan? Tapi buat setiap hari benda ni, okay? Yang kedua, Ya Allah, pelihara akhlaknya walau siapa pun yang dia temui. Adab, akhlak, kita kena jaga. Alright? Okay, yang ketiga, Ya Allah, jangan lepaskan anakku walau sesaat pun tanpa perlindunganmu. Okay, so saya nak bagi tahu hebatnya doa ibu ayah dekat atas dunia ni, sehingga kita tiada nanti pun anak akan terpelihara oleh doa yang kita telah pun doa. Alright? Amalkan selalu setiap hari selepas solat. Nak lebih banyak doa tak yang macam membentuk hati dan masa depan anak kita? Okay, saya ada susun 150 doa dekat ebook yang saya sediakan. Tengok dekat link di bio ataupun boleh klik link di bawah ni. Alright, terus dapatkan. Cepat, harga tengah murah. Saya tengah buat promosi untuk tuan-puan amalkan. Boleh? Alright? Saya Tuan Zo.